Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni hari Jumaat pukul 9 pagi. Kita dah berada di pantai Bumi Hijau Sabak Bernam Selangor. Hari ni admin bawakan kepada anda semua view ataupun persekitaran di sekitar pantai Bumi Hijau, yang mana pagi ni kita ada aktiviti gotong royong daripada peniaga-peniaga di pantai Bumi Hijau. Okey, dan di sini adalah projek pelebaran jalan. Yang sini kita jalan lama ni jalan keluar masuk, yang mana jalan ni selalu jam. Okey, so kita dah buat satu lagi penambahan jalan untuk keluar. Sini bahagian keluar, sini bahagian masuk Okey, so kalau korang datang sini bahagian masuk. Okey, terus ke pantai sana dan sini adalah bahagian keluar. Tapi jalan tak siap lagi. InsyaAllah lagi 2-3 ni siap. Dan di tengah ni kita ada pokok-pokok lama yang kita kekalkan. Kita tak akan tebang lah. Okey, yang ni hari tu dah jatuh. Dah roboh. Bukan roboh, dah reput. So kita terpaksa tebang. Okey, dan pagi ni kita ada tim-tim gotong royong. Yang mana tim gotong royong kita ni adalah daripada peniaga-peniaga pantai Bumi Hijau kita sendiri. Abang dah lalu dah. Dia dah merasmikan dulu jalan tu. Dah boleh lalu dah. Tapi kita nak tambah lagi batu kerikil, batu putih. Okey, ni persekitaran kawasan pantai kita. Dan pagi ni kita tengah melakukan aktiviti gotong royong. Sebenarnya aktiviti gotong royong ni kita lakukan pada setiap hari Jumaat pagi. Okey, kita bersihkan kayu-kayu yang ada dekat bahagian persekitaran kawasan pantai ni. Dia kayu-kayu ranting yang dibawa oleh ombak. Ni wak bajuri kita tengah menggaru ranting. Ni semua adalah tim-tim peniaga-peniaga di pantai Bumi Hijau Sabak Bernam. Ni toki aiskrim kita. Atas permintaan ramai, korang minta untuk bersihkan ranting-ranting kayu ni. So pagi ni kita dah buat. Untuk bersihkan. Okey, kita dah buat dah. So yang kat sana dah bersih sikit Okey. Tengah rakam. Jangan buang sampah denda 500 kan. Okey guys. Ni abang Mat kita dengan abang otak-otak kita. Buat terkejut Miro tu angkat tangan tu. So pagi ni kita bersihkan kawasan pesisir pantai ni dulu. Lepas tu baru kita buat pembersihan bahagian dalam kedai sana. Okey. Inilah aktiviti setiap hari Jumaat, Jumaat pagi. So nampak pantai kita lebih kemas, lebih terjaga dan lebih bersih. Ni abang Mat kita pakai gerabak ni untuk angkut ranting-ranting. So kita ada banyaklah feedback, banyak komen daripada pengunjung-pengunjung yang mana mengatakan minta bersihkan ranting-ranting kayu di pesisir pantai ni. Okey, so minggu ni kita dah buat, kita bersihkan supaya nampak lagi kemas, lagi bersih. Nampak ni. Okey. So kita tak boleh nak bersihkan 100%, tapi sedikit sebanyak kita boleh bersihkan sikit-sikit lah. Sebab kita tak ada lagi mesin ataupun jentera yang untuk mengaut ranting-ranting kayu ni. Kita cuma boleh buat secara manual. Okey, ni wak lanon kita pun ada gerabak motor roda 3. So ada 2 jentera roda 3 untuk angkut sampah-sampah ni. Okey. Inilah orang kata kerjasama daripada peniaga-peniaga semua, yang mana kita orang bermuafakat
Bukan setakat berniaga, tapi kita bermuafakat sama-sama. Yang mana berniaga di sini adalah kena ada tanggungjawab bersama untuk buat gotong royong bersihkan pantai. Jadi kepada korang yang datang ke Pantai Bumi Hijau Sabak Bernam, diminta sangat-sangat untuk jaga kebersihan. Okey, jangan buang sampah merata-rata sebab kita dah sediakan juga tong sampah. Alright. Okay guys, dekat pantai ni juga kita dah sediakan tong sampah. Ada tong sampah warna biru. Ni boleh buang sampah dalam ni. Tong sampah warna biru. Ni aktif kita buang sampai. Ni pun kena bersihkan ni bawah-bawah ni. Daun-daun ni. Ni pun kita ada sediakan tong sampah juga. Okay. So ni laluan jalan masuk, ni laluan jalan keluar lah. Nanti kita akan tambah lagi batu kerikil. Okay, kat sini tandas kita. Tandas, tengok dia orang dah siap gotong royong, tengah sarapan. Ada buat sarapan. Yang ni tandas kita. Yang ni kita ada tong sampah juga. Okay, tong sampah warna biru. Korang boleh buang sampah dalam ni. Ni adalah gerai-gerai peniaga kita dalam ni. Yang ni pun tong sampah juga. Korang boleh buang sampah dalam ni. So contoh kalau sampah dah penuh, korang janganlah terus sumbat dalam ni. Sampah tu kena bawa balik. Okay. Jadi setiap minggu kita ada buat aktiviti ni supaya kita boleh kekalkan kebersihan pantai kat sini lah. Ni ada tong sampah lagi warna biru. Korang boleh buang dalam ni. Kat sini pun ada tong sampah lagi warna biru, boleh buang dalam ni. Ni adalah bahagian kedai-kedai makan. Semua kedai makan kita dah buka. Di bahagian belakang pantai kita ni sekarang ni, kita tengah buat projek pelebaran pantai. Pelebaran pantai kat sana. Kita lebarkan lagi pantai ni. Okay, ada jentera-jentera yang tengah parking. Petang ni diorang start operasi lah. Dekat bahagian hujung tu kita ada projek Flying Fox. Flying Fox. Dan dekat sini adalah surau kita. Okay. Surau kita dah nampak bentuk dia cantik, Alhamdulillah. Wow. Okay, terima kasih kepada YB Rizam kerana telah memberikan surau di Pantai Bumi Hijau ni. Sebiji surau untuk lelaki dan perempuan. Alright, pagi ni air surut Pagi ni air surut. Dekat sini kita ada projek pembinaan tandas untuk yang berkemping. Okey, sini saya tak tahu, tak pasti ni untuk projek apa. Okey, ni bahagian tandas. Dekat sana bahagian Flying Fox. Ni dah start. Yang sini dah start kerja untuk buat Flying Fox. Kita tanya pekerja sekejap ni buat apa kat sini. Belakang ni buat apa bang? Ni buat apa? Toilet. Ni toilet? Toilet camping lah? Ya. Okay guys, ni toilet camping bahagian sini. Bahagian toilet untuk camping. Okay, yang sini bahagian Flying Fox. Flying Fox kita dah start kerja-kerja penggalian untuk piling. Alright. Ni Flying Fox ni. Flying Fox ni akan naik daripada sini dan terus ke depan sana, turun dia. Alright. Dan dekat bahagian sana adalah tempat deck untuk camping, untuk mancing pun boleh. Dan sini adalah tapak camping. Siapa yang nak bercamping boleh datang sini bercamping. Yang ni adalah tim Flying Fox, tim engineering kontraktor Flying Fox yang bermalam. Diorang tidur kat sini tak balik sampai Flying Fox ni siap. Okey. Dan bahagian belakang ni adalah bahagian sungai. Ni tempat mancing biasanya. Sampan-sampan nelayan lalu lah. Keluar masuk sampan nelayan. So buat masa ni kawasan camping area sini ditutup untuk orang luar. Sebab ni adalah tim kontraktor pembinaan Flying Fox. Okay guys. So kepada korang yang berminat bercamping ataupun selalu mancing, bolehlah datang sini ke Pantai Bumi Hijau Sabak Bernam, Selangor.
Sini biasanya petang-petang pot mancing. Okey. Sana pot camping. Ni keadaan terkini Pantai Bumi Hijau, Sabak Bernam, Selangor. Doakan sama-sama supaya segala projek pembinaan infrastruktur kawasan pantai ni berjaya disiapkan dengan lancar, insya-Allah. Dan ramai yang tanya jalan bila nak buat. Korang kena sabar dulu sebab dia ada jentera-jentera berat keluar masuk. Jadi kalau kita buat jalan dulu, nanti jalan tu rosak. Okey. So kita akan siapkan bahagian dalam pantai dulu. Pagi ni kita dah siap bersihkan ranting-ranting yang ada dekat sekitar pantai ni. Tapi kita tak boleh nak bersihkan 100% bersih lah. Sebab dia ranting-ranting kecil ni dia agak payah sikit. Dia kena ada peralatan khas dia, mesin dia untuk bersihkan. Okey. Ni kita punya tim gotong royong dah siap bergotong royong. So lepas siap gotong royong, isi perut. Saya minum air mineral je, bos. Mineral air sihat kan? Air sihat, bos. Air sihat. Dia burger tak langkai. Aduh, jangan macam tu Ahmad. Okey, ni CEO Coffee. Alright, tim kita makan-makan. Tim kita dah siap gotong royong, kita makan-makan. Siapa yang bawa makanan ni? Oh lama. Nasi lemak. Cik-cik kita. Yang sana abang-abang kita pun tengah buat lagi. Tengah bersihkan lagi. Ni tim-tim gotong royong. Ni semua adalah peniaga-peniaga peniaga-peniaga di Pantai Bumi Hijau, Sabak Bernam, Selangor. Orang kata muafakat membawa berkat. Okey. Seronok kan macam ni, sambil berniaga sambil bersihkan pantai. Tanggungjawab kita bersama. Okey guys, so itu saja video untuk minggu ini. Okey. Kita pun dah hampir siap bersihkan kawasan pantai ni. So kepada korang yang belum pernah datang lagi ke Pantai Bumi Hijau, Sabak Bernam, Selangor, dijemput datang. West sahaja lokasi pot camping Pantai Bumi Hijau, Sabak Bernam, Selangor. Yang penting bila korang datang sini, tolonglah sama-sama jaga kebersihan pantai kita. Jangan buang sampah merata-rata. Okey. Buang sampah di dalam tong sampah yang telah kami sediakan. Okey. Sebab kawasan pantai ni belum lagi dikuatkuasakan lagi oleh pihak majlis. Kawasan pantai ni kita tanggungjawab bersamalah. Okay guys, terima kasih semua abang-abang yang datang gotong royong pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi next gotong royong pada hari Jumaat akan datang. Jumaat hadapan insyaAllah. Ni ada warung untuk sidang, warung 300, jual loceng, macam-macam ada. Dijemput datang. Petang ni kita start niaga dah. Ni ayam gunting Roma. Ni warung Wak Lanun. Macam-macam ada jual di sini warung Wak Lanun. Wak Lanun ni adalah orang yang paling awal berniaga di sini. Ni Wak Lanun ni adalah orang yang paling awal yang berniaga di Pantai Bumi Hijau daripada tahun 2017 lagi. Jangan lupa korang follow Facebook, TikTok dan juga YouTube Pantai Bumi Hijau Official. InsyaAllah admin akan bawakan konten-konten menarik untuk anda semua. Okay guys, jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Tak nak lalu mana ni? Tak boleh lalu. Aduh, silap. Kereta dia juga disalahkan. Aduh. Okey, Allahu Akbar. Jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Dah settle.
Lama. Selesai.